Saya rasa kebanyakan kita kenal makcik ni. Dia ni J.K. Rowling. Dulu dia ni hidup susah, single mom, tak ada kerja tetap. Dia akan duduk kat kafe, biarkan anak dia tidur dalam stroller, masa itulah dia menulis. Kat rumah dia tak boleh buat sebab sejuk, tak ada heater. Tahun 1990, dia stuck kat dalam satu train nak ke London. Dia dapat idea nak tulis pasal budak yatim piatu yang nak jadi ahli sihir. Dia pun tulis pasal Harry Potter. Lepas tu dia hantar kat beberapa publisher lah. 12 publisher reject dia gitu je. 12 kali fail, dia tak give up. Tahun 1997, ada publisher kecil ni terima karya first dia, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Lepas tu meletup terus. Dari 97 sampai 2007, 7 buku keluar. 500 kopi terjual, macam-macam bahasa translate, buat filem sampai 8 sequel. Lepas tulis Harry Potter, dia banyak tulis cerita lain macam Fantastic Beasts, The Casual Vacancy, dan yang paling latest, The Running Grave. Kalau dia give up masa dia kena reject dulu, rasa kita tak kenal Hogwarts. Dia tak jadilah antara penulis paling kaya kat dunia sekarang. Kita, bisnes kena reject sikit, jangan merajuk, esok terus berhenti. Buat sampai jadi.